Perkenalkan, Organic Fire Starter merupakan penyelesaian lestari untuk percucuhan api harian dan berfungsi sebagai penghalau serangga. Antara penyataan masalah ialah di kawasan luar bandar, ramai pengguna yang masih bergantung kepada bahan api fosil dan kayu api. Hal ini menyumbang kepada pencemaran udara dan penyahutanan. Selanjutnya kawan saya akan terangkan. Dalam masa yang sama, kita lihat banyak sangat sisa pertanian seperti tahi lembu dan ampas tebu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan serba seperti bunga cengkeh yang sebenarnya berpotensi untuk kegunaan harian di rumah. So, projek kami ni gunakan konsep biodiesel, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan menggunakan bahan yang mudah didapati. So, projek kami guna 3 bahagian utama, tahi lembu, bagas dan bunga cengkeh. Okey, untuk bagas ni, ini kenapa kami pilih dia sebab dia ada seletosan dan lignin, yang mana dua tu adalah bahan yang mudah terbakar. So, memasukkan untuk projek ni. Yang kedua adalah tahi lembu. Kami bukan nak melawak, tapi tahi lembu mempunyai penyekat yang natural ataupun semula jadi. So, last sekali bunga cengkeh. Kenapa kami pilih bunga cengkeh? Sebab dia ada eugenol. Eugenol ni adalah, eugenol ni bahan yang boleh kita bakar dan keluarkan asap. Dan asap tu boleh halau serangga yang ada dekat sekeliling lah. Okey, saya pula akan menerangkan tentang kebaikan produk kita, iaitu Organic Fire Starter. Produk kita kan dibuat daripada bahan-bahan organik je. Jadi tak adalah pencemaran yang terhadap kepada ekosistem kita. Selain itu, produk kita orang pula kan tidak menggunakan bahan kimia apa-apa pun. Jadi dia pun senanglah untuk dibakar. Lagi satu, produk kita apabila dibakar, dia dapat menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan dan kuman-kuman di udara. Akhir sekali, produk kita dapat menghalau serangga kerana mengandungi bahan seperti tahi lembu dengan bunga cengkeh. Produk ini mempunyai pelbagai variasi kegunaan, antaranya boleh dijadikan dapur mini ketika tiada elektrik ataupun gas. Ia juga mudah dibawa dan dapat menyalakan unggun api dengan mudah serta sesuai digunakan semasa berkhemah. Apabila dibakar, ia boleh menjadi lampu yang mengeluarkan cahaya. Selain itu, kandungan bunga cengkeh di dalamnya membantu halau nyamuk dan serangga secara semula jadi. Ini ialah lakaran dan imej Organic Fire Starter yang minimalis sesuai untuk pembakaran. Berdasarkan jadual kos, produk ini amat mudah dan murah untuk dihasilkan kerana hanya menggunakan sisa pertanian dan barang kita semula yang boleh didapati di sekitar kawasan rumah. Anggaran kos untuk 50 unit produk hanya sekitar RM5 sampai RM10 sahaja.